orang yang datang ke Melaka ni mempunyai tahap iman yang memang tinggi. Dia dah boleh level wali sebenarnya. Daripada tol sampai ke sini ada 12,633 traffic light. Memang saya salute lah orang yang boleh datang sini. Dah lah traffic light banyak. Nak makan, kedai ayam penyet punyalah banyak. Scroll tadi nak makan kan. Tapi kami datang sini sebab saya Japar Serigala. Kat sini ada menu yang istimewa, bukan setakat ayam penyet je. So inilah menu dia. Ikan tilapia penyet, baulah rare. Ini yang biasa masuk kedai makan ayam penyet, ikan keli penyet. Ni tilapia. Kalau ini tidak cukup rare, ada lagi kami order ni. Tak tahulah berjaya makan ke tidak. Ni belut penyet. Ya. Kat sini je ada. Walaupun ada banyak kedai ayam penyet dekat Melaka, sini dia ada jual belut. Dekat mana ni? Dekat depan MITC Melaka. Maidan MITC Melaka. Kedai tu betul-betul depan MITC. Nak parking pun senang. Marilah kita menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 3. Tapi kedai ni daripada tadi memang tak surut. Memang sentiasa ada orang. Biasa kalau kita dekat bukan waktu lunch, orang dah kurang orang dah. Kan? 1-2 je ramai orang. Tapi rasa dia okey. Dan juga saya rasa yang special di sini mungkin sebab dia punya rempah penyet ni. Dia lain sikit daripada yang biasa kita tengok. Dan kalau tengok orang yang duk ulang-ulang makan ramai-ramai macam ni, kedai yang sibuk macam ni kan, kalau rasa-rasa yang konsisten macam ni, besar kemungkinan dia orang ada central kitchen lah rasanya. Portion dia memang banyak. Dia punya ikan tilapia pun besar kepala baman. Ayam tu dia belah 4. Siapa betul-betul lapar ni mungkin boleh tahan 4 hari ni. Okey, kedai ni buka pukul 11 pagi sampai 10 malam. Nak order dia senang. Jika anda macam saya yang memang tak suka QR, jangan memang ada QR. Tapi ada pilihan lah maksudnya. Kalau anda tak suka QR, okey, boleh order dekat kaunter sana. Sebenarnya kan kita duduk kat Malaysia ni memang beruntung. Macam-macam jenis makanan. Saya dulu masa duduk Kazakhstan, tak ada. Hari-hari makan unta je. Ini kita nampak makanan Jepun, makanan Thailand, makanan Namibia, semua ada kat sini. Orang lain, negara lain kan, sakit sebab tak makan. Kita sakit sebab makan. Tapi makanan-makanan sini sebenarnya bagus. Makanan-makanan fresh macam ni kan. Ayam baru goreng, ikan baru goreng. Sambal dia cun lah, sambal dia. Sebab dia tak pedas sangat, dia tak manis sangat. Tengah-tengah. Maksudnya kalau budak-budak kecil apa semua, memang boleh makan. So kalau anda datang ke Melaka, nak rasa sedikit kelainan, jemput datang sini. Lulus. Pagi, petang, siang, malam, anytime boleh makan.